kecil. Sini awak tulis huruf vokal. Tahu tak huruf vokal? Okay, tulis huruf vokal yang saya sebut. Okey, di sini ya. U. Okay. O. Okay. E. A. Dan lagi satu I. Okey, awak tunjuk. Saya tunjuk. Awak sebut huruf apa? Yang ni. Huruf E. Yang ni I. Ni U. Okey, terbaik. Okey, kat bawah ni pula saya sebut huruf konsonan. Awak tahu huruf konsonan? Okey, huruf selain huruf vokal ni lah. Okey, saya sebut, awak tulis. Okey, yang pertama tulis kat sini huruf K. Okey, sekarang tulis huruf K kecil. Sini, dekat sini sebelah. K kecil. Okey. Sekarang huruf dekat sini. Awak tulis huruf S. Okey, S kecil. Okey, bijak. Okey, sekarang huruf M. Okey, M kecil. Okey. Kat sini pula huruf G. Okey. Ini G apa? G besar. Okey, sekarang G kecil. Okey. Sekarang dekat sini awak tulis huruf L. L besar macam mana? Okey. L kecil. Okey, bijak. Okey, dekat sebelah ni pula tulis huruf C. Okey, C kecil. Okey. Kat sebelah ni tulis huruf H. Okey, tu H besar, H kecil. Okey. Kat bawah ni tulis huruf J. Okey, J kecil. Okey, ada titik dekat atas.